Jangan skip video ni kalau korang nak audio yang berkualiti. Nak audio yang berkualiti bukannya mudah, perlu produk yang sesuai serta talaan yang betul. Kebiasaannya kita dengar speaker coaxial dan komponen two-way. Tapi bagi yang betul-betul serius dengan audio sound quality, setupnya dah berbeza. So, ini ialah Audiobank ABZ365C 3-way komponen speaker set. Ia didatangkan dengan speaker mid-bass, mid-range dan juga tweeter. Tapi, kenapa nak kena pakai 3-way? Ini kerana setiap bunyi mempunyai frekuensi yang tertentu. Sememangnya, apa sahaja jenis speaker boleh mengeluarkan bunyi. Namun, sedetail manakah bunyi itu mampu dihasilkan? Itu yang menjadi faktor. Korang ibaratkan 2 orang bekerja berbanding dengan 3 orang bekerja. Mana lebih cepat siap? Logiknya 3 orang lah kan? Begitu juga dengan speaker. 3 speaker dapat menghasilkan bunyi yang lebih detail berbanding 2 speaker. Untuk model ABZ365C, mid-bass speakernya bersaiz 6.5 inch, menggunakan aluminium paper cone dengan rubber edge dan mempunyai 30mm CCAW voice coil. RMS wattnya pula ialah 80 watt. Manakala speaker mid-range pula ianya bersaiz 3 inch dan cone-nya menggunakan aluminium paper cone dan mempunyai RMS watt sebanyak 50 watts. Yang terakhir sekali ialah tweeter. Materialnya ialah silk dome dan bersaiz 28mm. Bagi yang ingin menggunakan setup secara pasif, octave passive crossover diberikan sekali. Tweeter DB boleh di-adjust mengikut kesesuaian. So, bagi yang ingin merasai bunyi yang berkualiti, korang boleh dapatkan Audiobank ABZ365C dan rasai kelainannya.